tumbuh-tumbuhan mengatasi cabaran cuaca panas. Hai sahabat-sahabat, sekarang kita pun tahu kita sedang mengalami situasi El Nino di mana cuaca panas memang luar biasa. Ada di mana situasi cuaca suhu dia boleh sampai 40 darjah Celsius kalau kita lihat dashboard dekat kolektor tu. Jadi macam mana kita nak pastikan tumbuh-tumbuhan kita kekal aktif, bertenaga dan juga sihat, segar semasa cuaca panas ini? Selain daripada bagi air yang mencukupi, kita pun ada produk-produk yang sesuai untuk mengatasi cabaran seperti sebegini. Contoh kata, produk-produk Agropinta yang saya nak kongsi kepada sahabat-sahabat. Kita sini ada 4 jenis produk. Pertama sekali, kita ada booster pokok bunga NutriBoost ini. NutriBoost ini dia adalah produk siap banco 100% organik. Kiap amino acid dengan kitin ini boleh bantu tumbuh-tumbuhan mengatasi cabaran cuaca panas. Kerana kiap amino acid ini dia boleh tingkatkan sistem pertahanan, imuniti, dia boleh fungsi